pakai kerja narto. Jadi sama dengan hana meri ujian, hana meri orang tarik niku. Pakai dia tak fal ya'mal amalan salihan. Kiban dah buat amal sadah yang mangan. Cara yang mangan dua sekali niku. Yang pertama buta depu ubin nantung, dan yang kedua buta depu ubin arugo bila ada mukhlafah. Nya alat yang paling ampuh untuk yakin ibadat niku. Karena dia katanya menyokad dengan gahna keuntungan. Orangnya hidih tegajih nak uji macam niku no. Tapi orangnya itu noh luah dia bagi BLT niku. Orangnya niku. Mungkin berbeza kecamatan bagi BLT. Ujian, lah ujian kerja orang niku. Undang tu tengah ni jak tak kedih nak kira-kira ada duduk tak ada ujian. Dia menepuk hang demo jak ujian niku. Pakai hang kerja niku. Ujian. Pakai kerja narto niku. Jadi sama dengan hana meri ujian, hana meri orang tarik niku. Pakai dia tak Penyonan han gehon bakja han mehon balai RBT dah sewa paling-paling habis 100 limang tinggal ya niku. Jadi inilah makna haji, salah satu baru jalan untuk memudahkan ibadat. Bertatukri bila terbubut ubina keuntungan, tapi keuntungannya kan dia tukang pasir Allah beri. Dan bila terbubut ubina rugawan aku menyata bubut bit barang yang terlarang ubina risiko menyemenan dilung halung bubut risiko yang pat dilung halung tinggal rugau ubina aku. Itulah makna haji, fal ya'mal amalan salihan, tetapi wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Persoalan tamang syurga kehendak katanya. Persoalan jauh daripada neraka kehendak katanya. Tugas katanya oleh Tuhan bakri fal ya'mal amalan salihan. Kiban tado ibadatnya mangan. Tu ibadatnya mangan, menyo katanya jauh belang bewo kira-kira poh 6 lebih 20 minit. Pakan dang tamano dang taraki kapoh 7 semayang maghrib kabeh batai niku. Man pakricit dawa poh 5 ataupun setengah 6. Setengah jam dapat ada ji maka waktu semayang maghrib katanya kah dia siap dalam siap. Tubuh kah gelih mana kah leh dumpu kah leh. Tetapi menyotawa kira-kira setengah 7 sama dengan ia semayang katungnya je kedua pu ke kinca dia 3 niku. Nyo kira-kira pakai gehon salah drawat hana tatu. Dawa bawai beok niku. Sehingga demikian pula yang menyangkut dengan kabut-kabut Jumaat. Menal you ngai luang melipat-lipat lang kedai tak perlu you kena pakai karena keadaan pertama di masjid. Tapi cobalah jam 11:30 tetuk you kena nak. Sehingga mendemu istirahat, mendemu tajak dengan tenang perasaan.